Okay, terima kasih Dr. Fariza kerana telah bersama-sama dengan saya lah dan juga tim menjalankan projek CBL ni lah, yang mana sebenarnya bila saya baca komen-komen daripada student tu, walaupun macam saya kata lah kan, yang feedback untuk yang pasca tu 48, maknanya dalam 40 orang. Jadi saya harap nanti lebih ramai yang akan jawab. Tapi daripada komen-komen yang ada tu pun saya nampak macam memang doktor bersungguh-sungguh lah buat projek tu, dan student pun nampak macam happy. Bila student happy, lecturer happy, kita semua happy. Alhamdulillah. Okay. Alright, jadi saya nak tahulah daripada pengalaman doktor melakukan aktiviti-aktiviti itu semua, boleh tak ceritakan macam mana pendekatan ni praktikal untuk digunakan dalam kursus doktor? Okay, untuk cabaran challenge based learning kan, setakat ni saya rasa untuk kami punya projek ni ialah advokasi tentang ni lah, how to manage keuangan kan dalam masyarakat kita. Okay, so mengikut setiap cabaran yang ada, yang sebanyak 5 cabaran, setakat ni pelajar memang fulfill lah, maksudnya kami bagi range dalam 12 minggu kan. Memang mereka mengikuti setiap minggu tu. Saya tak bagilah setiap minggu tu macam cabaran 1 mesti complete dalam 1 minggu. Tidaklah. Saya kata ini adalah berdasarkan you all punya team. Macam mana you all arrange masa tu. Dan ikut cabaran pertama yang setakat ni memang mereka mengikutlah flow-flow yang ada. Macam mula-mula kan diorang kena discover masalah financial issue among community. Yang itu memang diorang buat survey betul-betul lah. So saya kata mencabar tak you nak discover isu semasa ni? Diorang kata agak mencabar juga sebab diorang nak relatekan dengan sebab saya kata mesti wajib relatekan apa sahaja pengiraan ataupun formulation yang kita belajar dalam financial maths. Maksudnya contohlah kami ajar simple interest, compound interest, annuity. So semua pengiraan tu mesti ada dalam pengiraan. Kalau contohlah diorang nak buat pasal ASB, diorang nak tengahkan pada community ASB. So cabaran diorang kena relatekan yang ada tak pengiraan annuity tu dalam untuk ASB ni macam tu lah. So pemilihan tajuk tu pun sangat penting lah sebabnya nak advocate kan. Kita nak tarik perhatian masyarakat tentang kepentingan keuangan ni. Tu cabaran pertama lah. Pendekatan ni kiranya praktikal lah dengan apa yang nak lakukan dengan keadaan kehidupan sebenar. Betul, memang praktikal lah dengan situasi yang sebenar ni lah. Memang berlaku lah secara realnya. Okay. Sangkut-sangkut sikit. Itulah. Kenapa ya? Kan dah clear. Dah clear dah. Tadi macam boleh? Boleh. Tadilah sangkut sikit tapi okey kot. Cuba nak reconfirm balik kiranya tadi pendekatan ni dia praktikal dengan keadaan ataupun situasi sebenar yang dihadapi oleh komuniti lah, macam tu maksudnya. Betul. Mereka memang pergi approach community tu, discover permasalahan, baru diorang decide wajar tak diorang nak buat advokasi tentang topik tersebut lah, sebab banyak topik yang diorang buat. Berbagai jenis lah situasi, ada yang pelbagai tajuk lah, ada yang kumpulan buat pasal bijak menabung, target dia, audience dia adalah pelajar usia sendiri. Ada yang juga nak advocate suri rumah ke ataupun komuniti masyarakat setempat tentang kepentingan ASB, menabung ASB. So mereka memang pergi ke rumah-rumah. Memang effort, sebab saya kata kat dia orang sebab challenge is challenge. Cuma pengakhirannya saya nak mereka semua sediakan satu video advokasi di mana mengikut aktiviti masing-masing, di mana saya akan bagi hadiah bagi pemenang. So setiap kelas akan ada pemenang the best ni lah, the best yang menghasilkan video advokasi yang cabaran based learning ni yang terbaik. Sebab itulah kita lantik penilai luar tu kan, untuk menilai sama ada semua info challenge ni fulfill ke tidak.
Kan? Okay. Dan macam mana approach diorang tu betul-betul ke atau sekadar lakonan semata kan? Sebab Mana kita buat bagi tiga content. sebab kita bagi 3 jenis. Maksudnya orang yang diorang approach sama ada komuniti, masyarakat setempat, pelajar ataupun sekolah. So diorang kumpulan-kumpulan yang ada ni semua tu diorang pergi. Ada yang pergi ke sekolah, ada yang pergi approach ke masyarakat setempat. So memang benda tu berlaku secara real lah, memang ada effort di situ lah pelajar-pelajar ni, dia memang semangat. Okay, Alhamdulillah. Tu cakap dapat student yang orang kata aktif pun rezeki untuk kita kan, jadi memudahkan. Kita Itulah saya pun macam tengok hasil video-video diorang macam wow. Saya lah. Okay, jadi sepanjang doktor melakukan aktiviti challenge based learning ni, mana yang doktor rasa yang paling mudah dilakukan? Maksudnya dekat fasa-fasa tu dekat mana yang paling mudah doktor buat? Saya rasa yang paling mudah adalah bila diorang design advokasi lah, sebab diorang semua kreatif. Maksudnya kan saya suruh diorang mesti ada poster, tak kisahlah sama ada dapat pamphlet ke poster ke apa, sebab kita nak grafik infografi, macam bentuk infografi. Betul, ya Allah. Okay, itu ayat dia, infografi. Betul. Thank you Dr. Lali. Itu yang diorang kena hasilkan. Itu saya rasa paling mudah sebab mudah bagi saya sebab mudah bagi diorang. Sebab pelajar sekarang ni diorang bagus sebab diorang dah pandai AI, menggunakan tools-tools semua tu, Canva semua tu kan. So tak ada isu pun kat diorang. So diorang bagi kat saya hasil yang sebab diorang akan hantar kat saya design tu untuk saya check, untuk saya tengok ada tak elemen-elemen yang dalam infografi tu yang kita nak, baru saya approve kan. So diorang boleh proceed lah untuk next challenge. Kalau ikutkan tu di fasa yang mana? Fasa yang itu fasa challenge challenge kedua saya rasa. Dia ada fasa berapa fasa? 3 fasa. Ya, 3 fasa. Engage, investigate dengan act. So benda tu berada di mana? Dekat first. Engage lah. Yes, design edukasi tu challenge kedua dekat yang phase yang pertama. Okay. Jadi yang untuk yang paling mencabar yang doktor rasa? Adalah implementation. Implementation tu maksudnya untuk challenge keempat, implementation dan community engagement. Engagement tu maksudnya yang dia nak pergi kepada community lah, ada yang mereka kena pergi approach kan. Bagi saya bukan mencabar tu saya, mencabar lebih daripada mereka lah. Dan lagi macam sebab pelajar ni diorang semangat nak ke sekolah. Yang ni saya dah bagi nasihat lah, sebab pergi ke sekolah boleh tapi kita kena ada orang kata rasminya, maksudnya kena ada suratnya dan pelajar ni willing. Saya kata kat dia, nanti kalau pergi sekolah, sebab selalunya expectation guru-guru sekolah bila pelajar nak datang melawat macam nak buat ni lah, nak buat survey semua ni, mestilah dia mengharapkan USI ke nak datang, membawa nama USI kan. Lepas tu dia kata tak. So diorang dah berbincang dengan cikgu, kata diorang sendiri yang datang untuk projek sekolah dan projek uni, dan pihak sekolah pun baguslah menerima diorang. So kami pun, saya dah sediakanlah kat diorang laluan macam surat-surat apa yang awak kena mohon semua-semua tu, sebab kita nak buat secara orang kata proper way lah. Tak boleh lah pergi begitu-gitu je kan. Ada orang kata secara proper lah. And then ada juga pelajar yang menggunakan platform online. Contohnya dia buat webinar dengan pelajar. Dr. Lali meninggalkan saya. Okey. Dia macam tiba-tiba dia, saya rasa line saya kot yang tak berapa ni. Okay, tak apa. Dia keluar balik. Tiba-tiba rasa ditinggalkan. Ada yang buat webinar dengan sekolah. So kiranya macam ini sem berapa ni? Sem 3, semester 3. Betul, sebab webinar dengan ni. Sebab satu kelas, sebab saya ada berapa kumpulan dalam 18 kumpulan rasanya, 19 kumpulan. Kini satu kelas ada 5 kumpulan, sebab ada 4 kelas total, so ada 5 ada 4. So total student berapa? Total student untuk kelas saya semata-mata yang 4 ni 85 je. Okey, ramai lah juga. 85 je, sebab memang kali ni kami agihkan kelas dalam 20 lebih je. Dan kita orang limitkan, maksimumkan sebab ada 10 kelas total. Tapi saya dah ajak juga kelas lain, tapi mereka macam tak bersepatan, masih lagi macam tak berapa nak faham projek ni kan. So tak apalah, saya applykan dekat 4 kelas saya sajalah dulu. In the future kot benda ni lama lagi, saya dah minta dah dekat saya punya ketua
untuk teruskan mengajar subjek yang sama lah supaya saya boleh applykan lagi CBL, tapi bukan advokasi, kita akan buat lain. Okay. Itu dah lah ini semata-mata. Setakat ni cabaran saya rasa part yang implementation tu lah daripada community engagement kan. So ada yang gunakan podcast. Kalau podcast ni diorang buat among kawan-kawan universiti je, diorang buat podcast, diorang record semua tu. Itu yang kita tengok tu lah. So maksudnya apa yang diorang nak advocate pasal financial maths ni sampai dekat masyarakat tu lah. Okey. Jadi berdasarkan pengalaman doktor ni, bagaimana doktor melalui setiap fasa tu? Sebenarnya dari engage, investigate dan juga act tu. Melalui itu maksudnya macam mana tu doktor? Macam mana doktor pengalaman sendirilah kan bila melalui fasa act, fasa engage, investigate dengan act tu, apa yang doktor jumpa ataupun hadapi waktu melalui fasa-fasa tu dengan student? Setakat ni saya rasa sebab semuanya macam smooth je, tak ada macam isu pun. So setakat ni apa yang diorang sampai, mula-mula memang ada isu lah, maksudnya masa mula-mula diorang tak faham juga apa yang diorang kena buat. Asalnya masa mula-mula yang case pertama tu engage tu kan, so dia macam apa yang kami kena buat, apa yang perlu sebenarnya yang kita nak yang dalam cabaran ni. So saya dah explain dan diorang pun masa tunjuk kat saya diorang punya infografik tu kan, keep on seorang-seorang datang tunjuk kan. So saya pun explain ni apa yang sebenarnya awak kena buat semua tu. Okay, barulah macam smooth. So masa fasa yang diorang nak pergi ke implementation tu, yang itu saya kena confirmkan balik dengan diorang macam mana you applykan ni. Saya tak sebab ada ramai group yang memilih tak nak ada engagement yang maksudnya jumpa orang macam pergi sekolah tu kan. Tapi dia memilih untuk buat short video. Short video tu maksudnya dia antara group mereka dia berlakon-lakon. Short video lah kan, short dan diorang saya katakan dia okay boleh, itu memang salah satulah short video dan diorang kena post lah dekat TikTok ke apa ke, nak tengok engagement, kiranya orang macam kita tengok influencer buat tu kan, pasal promote semua tu kan, macam tu lah. Ramai yang mengirim short video tu lah. Sebabnya diorang malas nak pergi jumpa orang kan. Tapi saya katakan diorang mesti wajib ada, maksudnya ada macam orang kata interview, maksudnya mesti ada. Janganlah nak tengok short video pun muka you all punya group ni. Adalah you approach orang macam inform yang you nak advocate orang tu pasal punya ni. Ada, memang ada elemen tu ada. Kalau tak ada saya kata tidak mak. Yelah, macam short sendiri pula kan. Kau cari masalah kau jawab. Kena check lah satu kan. Alhamdulillah so far okay, dan saya pun minta diorang buat report untuk apa yang untuk setiap fasa tu kan. Diorang kena tulis dah report untuk kita faham kan apa yang diorang lalui, dan diorang boleh buat on time. Maksudnya dah 12 minggu tu memang ngam lah diorang siapkan hantar video dengan diorang punya report CBL. Okay. Jadi kan macam doktor kata kita ada yang kerangka CBL tu kan, ingat lagi kerangka yang bulat semua-semua tu kan. Adakah kerangka itu dapat membantu atau menyukarkan perancangan doktor untuk run projek ni? Sejujurnya saya sebenarnya dah terkeluar saya tak tengok sangat yang kerangka tu. Tapi saya rasa tak misahkan pun. Okey lah. Kiranya tapi doktor mesti ingat kan mula-mula tu kita ada, bila kita ada buat fasa-fasa yang doktor buat dalam table tu kan. Betul. Memang follow yang itu je lah kan. Itu yang kita follow yang tu. Betul. Yang hari tu. Okey, ya betul. Alright. Okay, macam yang terkatalah kita ni pensyarah ni bukan setakat mengajar je, beban kerja kita kan banyak benda lain yang perlu fulfill semua kan. Jadi dengan pendekatan ni bagaimana dia mempengaruhi pengalaman doktor, especially dalam pengurusan masa dan juga beban kerja? Dari sudut pengurusan masa, alhamdulillah sebenarnya saya nak cakap yang subjek financial mathematics ni adalah subjek yang agak ringan sikit berbanding yang sebelum ni saya mengajar kalkulus. Kalkulus agak padat sebab memang kelas memang full untuk mengajar semata-mata. Tapi untuk financial maths ni syllabus dia tak berapa banyak. So memang sesuai sangat-sangat untuk ada CBL ni. Memang cukup sebab saya memang setiap kali kelas arrange kan untuk waktu kelas, and then ada masa setengah jam tu memang akan bagi feedback kepada budak-budak ni, pelajar ni, sebab diorang diorang nak perfect.
So setiap kali kelas tu mesti akan tanya. So bulanan tu tak ada. Maksud saya pelajar memang akan fulfill waktu kelas sahaja. Faham. Dan alhamdulillah syukur pelajar-pelajar ni bukanlah pelajar yang kata susah. Maksud susah tu adalah diorang sebenarnya faham je apa yang kita nak. Benda tu sampai. Kalau diorang tu benda yang memang dekat dengan diorang kan, buat video. Ya betul. Memang pemilihan benda ni memang sesuai dengan jiwa diorang. Kira-kira. Itu memang lain cerita. Itu memang akan mengganggu kita weekend. Tapi setakat ni diorang tak ada ganggu saya pun waktu luar waktu bekerja, tak ada. Setakat ni memang alhamdulillah terurus dan tak ada. Kalau ada tanya membebankan ke? Tak. Bagi saya tidak membebankan lah. Sebab mungkin saya buat advokasi kot, maksudnya yang video-video ni lah kot. Kalau kita ada buat perancangan kena kata kerja kena pergi sekolah ke, kena buat kit semua tu, mungkin itu cerita lain lah. Tu tak lalui lagi kan. Itu mungkin perancangan akan datang. Kita nanti boleh bagi feedback yang akan datang lah. Try untuk khusus akan datang kan. Jadi dekat bahagian-bahagian 3 yang penting, pasal yang 3 dah tu engage, investigate dengan act tu, mana bahagian yang doktor rasa memerlukan tenaga dan juga masa doktor? Act kot. Yang ketiga. Sebab yang tadi yang bahagian implementation tu lah yang mereka perlukan saya untuk check betul ke tidak kan. Sebenarnya mereka ni nak macam untuk diorang macam nak perfect tadi. Saya kata hantar je. Tak boleh. Dia kawan dia buat lagi lawa, kata jadi ni video lagi menarik kan. Itu macam untuk bahagian confirmation sajalah. Ada setiap kali ada sesi refleksi lah dengan student, bagi feedback. Ada tak berlaku yang kumpulan yang memang dia macam lost ataupun dia memang tak faham dengan apa yang kita nak? Setakat ni tak ada, sebab macam ni tadi, sebab kami ada buat sulam sekali. Sebab ini memang actually advokasi ni adalah memang projek sulam. Tapi boleh buat dua benda ni. Memang saya buat sulam dan embedkan CBL. Maksudnya dalam sulam ni ada cabaran. Sebab itulah masa saya ada buat majlis lepas dah habislah week 14 hari tu, kami buat majlis penyampaian hadiah the best tu. Maksudnya tapi saya yang itu saya bukanlah buat untuk sulam punya. Saya buat untuk CBL. Tapi kami juga menghasilkan pena lah, e-pena buat report tu. Maksudnya kami buat sulam sambil memasukkan elemen cabaran lah dalam melakukan ni lah advokasi ni. Nanti share yang e-pena tu nanti? Boleh, nanti saya bagi link. E-pena tu boleh letak dalam report saya juga. Boleh. Nanti mungkin apa lagi faham kot apa yang kami buat kot. Maksudnya kita ada mention lah buat CBL semua ada mention jugalah. Ada kita embedkan CBL lah. Ada juga mention sebab kita punya penyampaian hadiah tu memang tajuknya channel dan sulam lah. Sebabnya ni yang bukan bawah Dr. Hamidah tu kan? Bukan kan? Macam bukan yang Dr. Carnival yang Dr. Hamidah PPA buat tu kan? Bukan. Ni memang saya sendiri yang menaja bahagian untuk kanak-kanak, untuk pelajar, sebab diorang actually kita dah ambil masa diorang pun kan, macam diorang semangat. Tengok video pun nampak diorang macam memberi kata semangat lah tu kan. Siap belajar tu kan. Doktor tengok saya punya TikTok banyak tahu view. Oh ya ke? Dia tunjuk lah. Okay, bagus. Bangga lah orang. Haru juga. So bila saya tengok komen-komen tu kita bestnya kan dapat. Mana diorang ni buat beyond daripada yang kita expect tu, yang kita rasa macam shock kan. Sebab benda ni bukanlah benda yang memenatkan, sebab saya dah cakap dari awal dah buat secara santai, dan saya cakap juga saya punya subjek ni tak seberat kalkulus. Maksudnya subjek saya ajar ni santai jugalah, macam matematik yang mudah. So sebab tu diorang pun willing je nak buat benda-benda macam ni kan. Tak mengganggu pun diorang punya fokus. Alhamdulillah even final pun okey tiba. Dah maki Dah maki tu. Dah maki. Maksudnya macam kiranya tak ada ganggu pun fokus diorang dalam belajar. Okey je. Diorang pun score je masa final. Nak cakap yang lagipun saya buat majlis tu pun sebab saya kan nak hire penilai luar. Saya fikir macam kan ada allocation untuk penilai luar, macam mana saya nak buat advokasi saya ni. So sebab tu kata saya kena buat yang ni lah, the best video tu. Saya lantik kawan saya daripada UiTM Pahang tu untuk jadi penilai lah. So dia menilai, dia lah yang cari pemenang setiap kelas. Saya buat setiap kelas ada pemenang, ada 4 kelas, ada 4 pemenang lah. Kalau nak cari pemenang keseluruhan macam
satu pula hadiahnya. Yelah, tak boleh Dia lah, orang susah ramai lah. kan. Tak fair pun, susah tu kita nak cari pemenang tu. Dan kawan saya pun ada juga buat video untuk ni lah, feedback kepada pemenang-pemenang tu lah, apa kriteria yang dia pilih daripada pemenang-pemenang tu kan, video Bagusnya. dia. Macam tak cukup je nak bagi 200. Syukur Alhamdulillah. Tapi saya dah proses lah, insyaAllah lah. Dia tak tahu pun ada duit tu. Dia ingat dia sebab dia memang willing nak tolong je. Dia kata ada bayar ada. Dia terima je lah. Yalah, betul lah tu. Okay. Alright. Jadi doktor kalau ikutkan yang memang fully mengajarnya dah dalam 2 tahun ni Fully mengajar setahun lah kot kiranya sebab saya masuk sampai pun Dr. Laili. Sebab saya masuk bulan 3 2025. Okay. Saya masih lagi orang kata baby. Baby pun tengok bila dah dapat respon macam tu rasa macam dah pro lah kan. Tak adalah. Jadi adakah dengan pendekatan ini dapat meningkatkan keyakinan doktor dalam pengajaran? Alhamdulillah, memang sangat dapat meningkatkan lah. Bagi keyakinan lah kat saya sebab mula-mula pun tak yakin juga. Macam dia faham ke tidak kan? Alhamdulillah faham juga. Maksudnya apa yang saya cakap tu sampailah kat telinga dia orang tu. Lagi satu saya dah sediakan rubrik semua tu kat dia orang. Tapi itu rubrik sulam, rubrik CBL saya tak buat itu tau. Saya agak ralat lah. Apalah saya tertinggal rubrik untuk sebab saya kan sudah buat video tu kan. Tapi rubrik tu kawan saya buat sendiri. Saya tak tahu dia buat macam mana. Dia nak menilai tu, saya tak tahu dia rubrikkan macam mana. Dia nak nilai, mesti dia nak tahu apa benda dia nak nilai kan. Saya baca sedekah awal. Saya cakap awal saya memang terlupa sangat-sangat sebab dah fokuskan yang had sulam, rubrik sulam. Terlupa pula yang tu. Betul kawan saya kata tak apa. Dia punya rubrik. Saya tak tahu rubrik dia macam mana lah tu. Tapi meningkatkan keyakinan tu ya memang betul pun. Alhamdulillah. Dari aspek apa yang yakin tu? Dari aspek interaksi ke? Dari aspek konten pengajaran ke? Kaedah ke macam mana? Aspek apa yang kalau pengajaran tu of course saya rasa yakin sebab memang diorang applykan apa yang saya ajar tu dalam diorang punya ni advokasi tu. Sebab itu memang syarat utama advokasi ni mesti ada formula yang kita ajar. So dan diorang implementkan sesuai dengan contohlah SB kan. Diorang gunakan pengiraan annuity. Memang sesuai sebab kita tengok keuntungan, faedah kan. So macam tally lah. So maksudnya diorang faham apa yang kita ajar dalam kelas dan diorang implementkan dalam diorang punya sebab diorang approach orang-orang tempat masyarakat ni kebaikan SB. Sambil-sambil tu diorang pergi ajar ni yang kita ajar formula kat kelas. Lepas cakap dia faham pula. Itulah nak cakap pakcik-makcik tu faham ke? Saya rasa diorang buat faham je. Janji matlamat yang ASB menabung tu ada. Ya, kiranya nampak ada pertambahan duit tu okey lah tu. Awak terangkan ke formula tu? Terangkanlah juga. Cakaplah ni yang kami belajar kat kelas. Oh yelah bagus. Itu yang kita nak. Itu dia orang ada record video jugalah Diorang ada record. Actually kan video yang sangat panjang tu adalah sulam. Tapi sebab CBL tu saya kata diorang janganlah panjang-panjang sebab nanti kawan saya yang menilai tu juling mata dia. So yang untuk CBL tu diorang macam kata semua cabaran ada. Cabaran 1 sampai 5 tapi sikit-sikit lah sebab nak mampatkan 3 minit. Kalau Dr. Laili nak saya bagi dalam 3 ke 4 minit tu jangan lama-lama lah sebab orang yang tengok tu takkan nak tengok sampai 10 minit, 20 minit kan. Yalah, kita pun itu bukan dah video tu dah jadi dokumentari lah. Ada tapi memang diorang hasilkan video semua yang short-short lah untuk CBL. Okey, ada 2 video lah diorang kena buat sebenarnya hantar itu. Maknanya daripada video yang besar tu maknanya diorang edit jadi compact lagi lah. So video yang kecil CBL tu diorang akan highlightkan challenge 1 apa, challenge 2 apa. So kita dapat lah challenge 1 ni sebab tu lah penilai dia tengok okey budak ni fulfill lah semua cabaran yang ada. Bukanlah merepek-repek kan. So mesti ikut lah. Okay. Jadi secara keseluruhannya dalam banyak-banyak perkara yang berlaku suatu sesi projek ni lah kan, apa yang pengalaman yang doktor paling ingat sekali kesan daripada projek ni? Sebenarnya kalau ikutkan daripada minggu 1 hingga 12 tu dia macam biasa sebab umpama kita pergi kelas macam biasa. Yang saya ingat hari yang terakhir tu lah masa majlis apresiasi tu. Itu paling manis lah sebab ambil gambar, tengok sama-sama video. First kita orang show video pemenang saja ikut kelas ada 4 video. So tengok bersama-sama lah, gelak-gelak bersama-sama dengan dia orang. Itu kenang indah dia orang hari yang kata majlis, kita orang namakan tu sebagai majlis aspirasi CBL dan sulam. Dia ada orang kata grand
Yes. Moment tu kan, jadi sebab pada week 14 tadi sebab saya dah habis syllabus dah. Actually week 12 tu dah habis syllabus dah. So week 14 tu kita orang dah memang macam kata hari bersama-sama duduk dekat DK sana. Tengoklah gelak-gelak, tengoklah video, tengoklah macam mana korang hasilkan kan. So maksudnya jumpa semua grup ke ataupun grup? Ya, semua hadir. Saya memang semua datang waktu hari Rabu tu, waktu yang kita kolbu-kolbu tu. Jadi orang datang lah. Minggu kan. Pagi tu kan semua, sebab saya kata kat orang minggu tu tak payah kelas. Kita kiranya hari Rabu tu datang, semua datang, kira attendance lah tu. So tengoklah semua video masing-masing. Itu saya rasa kenangan indah sebab bersama-sama tengok, gelak-gelak lah tengok perangai masing-masing tu. Faham. Happy dapat apa? Dapat hadiah kan. Bagi-bagi ni bagi hamper. Ya, bagi hamper kat pemenang dan juga bagilah sikit sagu hati kat semua pelajar. Semua dapat lah kiranya. Cuma siapa yang dapat hamper tu double happy lah. Macam tak tu lah, macam ada satu bicara yang kawan-kawan kita lah yang doktor dia kata tak sangka rupanya dapat stiker pun orang happy. Kata memang budak-budak ni macam tu. Ya, dia kalau dapat daripada lecturer dia ke apa-apa pun, ya Allah, diorang punya happy tu lain macam kan. Kita pun sebenarnya sama juga. Kalau kita dapat sesuatu orang walaupun benda tu orang kata dalam hidup pun kan, semua happy. Okey, jadi dari aspek interaksi doktor dengan pelajar-pelajar macam mana bila buat projek ni? Interaksi excellent. Maksudnya okey lah, good interaksi lah dengan diorang setiap masa. Sebab saya juga ada buka satu macam sesi untuk yang hari untuk saya ulas. Itu adalah hari masa diorang dah send infografik diorang. Saya check, saya return. Tapi saya ada satu hari tu memang khas untuk diorang. Macam saya pergi set kelas lah kan. Semua kumpulan saya akan panggil satu-satu lah untuk duduk depan depan saya. Untuk saya ulas apa yang tak bagus-bagus kan. So itu juga yang macam kata ni awak kenapa awak buat kira macam ni, macam tak ada tak relate je. Macam tu lah maksudnya kenapa awak pilih tajuk tu, macam tak sampai je kan. Kenapa awak, maksudnya itulah interaksi saya, maksudnya komen dari sudut cadangan penambahbaikan lah. Dan nampak ada perubahan tak lepas kita bagi komen apa semua tu? Betul, ada perubahan sebabnya actually ada beberapa kumpulan yang tak orang kata tak sampai. Maksud saya contoh apa itu diorang buat menabung mana ayat dia, nak beli barang menabung, beli barang murah-murah je. Saya kata kat dia, awak je kot beli barang murah. Orang tu dia ada duit, kenapa dia nak beli barang murah? Macam mana? Semua pelajar kan sama. Dia kata beli barang dekat eco shop je. Betul macam tu. Saya kata kat dia, awak tu ada RM10, kawan awak tu ada RM100. Dah kenapa dia kena paksa pergi barang murah? Sedangkan dia ada duit banyak ni kan. Saya macam tak sesuai nak advocate. Macam advocate tu untuk diri sendiri je, yang syok sendiri kan. Macam tu lah contohnya. Tu memang kena tukar lah. Tak maulah advokasi tu yang kalau boleh betul-betul lah. Alhamdulillah lah. Yang capai lah targetnya. Betul lah, diorang ni kadang-kadang tak nampak secara keseluruhan. Betul. Ya, sebab kadang-kadang diorang ni macam fikir kat diri diorang je. So kita ni taklah kita ni hebat mana, tapi kita macam dah nampak lah situasi, kita boleh nampak orang kata lagi luas kan kita pengalaman lagi luas. Dia orang pergi jumpa komuniti tu supaya dia nampak dunia luar tu keperluan ni macam mana. Betul. Kan. Okey, untuk sepanjang yang yang doktor dah lalui ni, apa cabaran utama lah? Sebenarnya kita bagi cabaran pada student je kan. Cabaran pada diri doktor bila doktor melakukan aktiviti ni, terutama sekali dalam aspek pengajaran. Sebenarnya cabaran saya actually saya ragu-ragu mula. Lagi-lagi mula saya tak faham tamu belajar apa saya nak buat kan. Lepas tu macam mana saya nak relatekan dengan pengajaran kan. Macam memang susah lah. Sebenarnya jujur lah, saya masa mula-mula nak rancang benda ni sebelum start kelas tu mencabar, rasa gementar-gementar juga. Nanti ibu faham ke tak, sebab saya nak kena explain dua perkara. Sulam is sulam, CBI CBN. Masa saya explain tu nak habis paruh masa kelas. Masa hari pertama tu lah saya explain kan. Macam bagi saya agak mencabar sebab saya takut benda ni tak sampai dan saya takut diorang tak boleh nak applykan financial maths punya formulation ni ataupun apa yang kita punya syllabus ni ke dalam diorang punya ni advokasi ni Tapi saya pun tak sangka
as time saya rasa yang saya betul-betul confident bila pelajar dah hantar infografik tu, yang saya dah semak, saya dah tengok semua kan lain-lain orang jenis-jenis advokasi orang buat kan. Baru saya macam nampak tu yang saya jumpa diorang tu orang kata bagi feedback tu. Baru saya kata nak fasa smooth sampai ke hujung santai. Maksudnya okey lah diorang pandai. Yelah, dan bagusnya kalau kita dah kena ajar semua kes tu kan. Kan. So sekarang diorang yang provide benda-benda tu kan. Jadi ya betul. Dan diorang provide tu memang tepat dengan apa yang diorang tengah buat sebab dia bukanlah satu je, banyak jenis formula. Maksudnya ikut topik lah. First diorang belajar pasal apa, simple interest kan. Betul interest mudah kan, interest kompang. So nanti ada satu hub tak yang kawan-kawan lain boleh tengok juga video-video tu? Ke ada kumpul kat mana-mana? Tak ada. Itu melainkan saya lah yang buat. Saya tak ada pembuat hub tu. Sebab tu masa yang hari terakhir tu diorang tengok semua video. Lama jugalah kita nak habiskan sebab 3 minit, 4 minit juga kan. 4 minit ke 5 minit tu. Sebab lama jugalah semua nunggu. Dan lainnya semua macam diorang cakap, doktor kita rasa macam dah letih dah tengok semua video. Mula happy. Dan lama tak habis-habis pula video kawan-kawan dia. Yelah banyak 3 minit kan. Maksudnya time tu lah diorang tengok semua video. Tapi kalau yang hub tu saya tak kumpulkan tu lah. Sebab tu saya tak kena ada satu video diorang upload kat situ kan. Tapi kalau Dr. Laili nak saya buat, saya boleh je tu lah, harap-harap diorang tak apa. Tak ada, itu mungkin untuk cadangan penambahbaikan untuk next lah kan. Selain daripada kata tadi nak tambah rubrik, lepas tu nak buat satu hub video ataupun mungkin boleh sediakan satu padlet yang kumpulkan diorang yang masukkan. Kalau dalam YouTube tu kita sebenarnya yang penat nak kena upload satu-satu. Itulah sebab saya setakat ni saya kumpulkan dekat saya punya ni lah, saya download yang saya memang ada folder video diorang yang orang kata dia lah hard disk lah, bukanlah orang kata secara maya. Kalau boleh secara maya diorang upload kan senang. Klik je kat situ kan. Tak apa, tengah rajin ni tak berteruskan tapi nanti pandai lah nanti tu kan. Saya masih lagi kampung-kampung sikit. Tak terfikir benda tu. Okey, jadi ini soalan terakhir. Jadi nak tahulah secara keseluruhannya adakah pendekatan challenge based learning ni sesuai diperluaskan kepada pensyarah ataupun kursus-kursus lain yang ada di UPSI ni? Saya rasa challenge based learning sangat sesuai untuk pensyarah lah. Sebab setiap challenge tu kan kita sendiri yang create challenge tu. Maksudnya kita sendiri yang tahu apakah cabaran yang kita nak kasih dekat pelajar. So benda tu sebenarnya brainstorm juga. Isu, nak tahu isu dia apa semua kan. Kita nak bagi challenge kat pelajar tapi sebenarnya itu men-challenge kita sebenarnya. Kan, kita pun rasa macam apa nak bagi challenge kat orang. Men-challenge dengan kita juga. Kan, saya rasa okey je kalau diteruskan pada pensyarah, tapi kalau nak pergi pada kursus-kursus lain pun okey juga kalau nak implementkan. Kan, actually bagus juga CBL ni. Sekurang-kurangnya pelajar tahulah, sebenarnya benda ni mencabar tapi diorang tu lah mencabar ke? Mencabar lah sebenarnya. Bila sebenarnya mencabar kat pensyarah dia je sebenarnya. Sebenarnya mencabar kat pensyarah dia je. Itulah. Ada. Okey lah. Alhamdulillah bila dah tahu pasal benda macam ni, alhamdulillah saya pun rasa benda ni sukses lah, tahniah. Kerana dah menjayakan, at least kita dah kumpulkan benda feedback berbahas semua ni yang menjadi orang kata salah satu motivasi jugalah untuk kita kan sebagai pengajar semua ni. Nak harapkan diorang bagi feedback dekat kita waktu penilaian dan estimation tu memang kan. Tak ada ni. Jadi nanti saya dapat data-data tu saya akan share dekat dalam folder, nanti doktor boleh tengok lah. Aina boleh tengok, Aina boleh simpan, insyaAllah kalau asalnya kalau ada carnival tahun depan, carnival sulam tu masuklah. Saya rasa banyak data tu yang boleh digunakan tu. Itulah saya pun tak pandai sangat babak carnival sulam semua tu, ada nampak tapi tak tahu macam mana kita nak masuk ke apa tu kan. Mesti kena belajar dululah. Tak apa. Nanti insyaAllah nanti kan kita untuk next ni kita akan buat yang modul tu kan. Jadi nanti mana saya akan sediakan template. Jadi template tu nanti dengan sedikit penulisan. Ini kita compilekan untuk jadi kita punya modul lah. Penulisan tu boleh ke kalau saya ambil sikit pada IPEDA tu sebab dah siap dah penulisan tu. Dan nanti kita tengok macam mana. Saya penulisan tu dalam bentuk modul. Dia bukan macam bentuk berita. Dia macam bentuk modul.
modul, maknanya macam kita akan setiap fasa tu kita buat apa and then hasil dia macam mana. Macam Okay, boleh. Boleh insyaAllah. Saya boleh Ada, compilekan. Tapi kan macam setiap fasa tu kan kalau macam pelajar kan spesifik, yang ni general lah ya? general. Maknanya apa yang kita buat, student buat apa, topik apa yang diorang ambil, macam tu je lah. Okay. InsyaAllah. Okey, itu saja. Okay. Terima kasih. Sama-sama. Saya tak cek lagi berapa yang pasca tu. Doktor dah blast balik semula kan dekat dalam Dah group tu lah. Kan diorang dah habis diorang dah balik. Bila diorang dah balik ke kampung macam tu lah. Hilang apa tu? Hilang radah. Kalau tak markah tak keluar. Markah tak dapat lagi ni kata. Saya umput lagi. Benda tu apa penting untuk kita punya documentation lah kan. Dua dah happy dah ambil apa tu, at least bagilah feedback kat kita pula untuk kita dapat baik kan. Siapa tak isi tu saya potong markah final exam. Semua main ugut sekarang. Tapi lagi diorang screenshot viral pula.